Aku nak pergi explore Gikomba Market ni jap. Semua orang tengok aku pelik sangat ni. Risau pula aku. Okay, anyway, aku nak pergi explore Gikomba Market dekat Nairobi. Gikomba Market ni adalah market yang paling besar dekat Nairobi. Kalau korang rasa Paris tu bahaya sebab pickpocket, Gikomba adalah sarang kepada pickpocket. Kita punya ramai orang, nak jalan pun susah. So, semua bagi tahu rakam tu hati-hati sikit, pasal takut orang snatch handphone. Jadi aku nak angkat handphone tinggi-tinggi pun macam kurang berani sikit. Dah gantung dah, tak leher. Tapi kau tahu lah, kalau dia snatch tetap putus juga kan. So aku rakan-rakan agak berhati-hati lah. Aku rasa ni semua lokal je kot. Kau tengok ni, mana ada pelancong babe? Semua lokal. Aku seorang je yang muka pelik di antara semua orang dekat sini. So boleh lah aku tunjukkan korang apa yang ada dekat Gikomba ni, tempat yang pelancong tak pergi. My friend in Kenya. There's new friend in Kenya. Rio. Well, yes. Thank you. Very nice person. My friend also. Thank you. Ni tiba-tiba ada brother yang terjumpa kat kedai tadi. Baik hati pula nak tunjuk jalan. So aku follow je lah dia. Memang elok sangat lah kan kalau ada orang lokal boleh tunjuk jalan. Kalau aku seorang ni, aku masuk tak nak keluar. You see many people here living. Dah masuk jalan ceruk dah ni. Aku dah sampai dah tak tahu dah kat mana dah ni. Ceruk. Ikut orang, aku pun dah tak tahu dah. Market dia besar gila. Ada kawasan jaket bulu, jaket kulit, kasut, orang perempuan. Serius dia besar gila. And then like maze. Cuma untuk ikut orang yang kita tak kenal dengan tiba-tiba kita follow ni, bagi aku tak adalah macam elok sangat. Agak risky jugalah. So kalau korang tak yakin, better kau jangan buat lah. Yang ada kat sini semua jaket-jaket leather. Semua barang-barang ni daripada China. Sekian. This means cut. Oh ya. They coming from Paris. Oh, from China. Gikomba Market ni dipanggil Graveyard of the Fast Fashion. Nama pun fast fashion. So fashion tu laju bertukar design dia. So korang rasa kat mana pakaian-pakaian tu berakhir? Pusat fast fashion dunia China. Barang-barang dia yang dah tak pakai lagi, yang oversupply, semua dia akan campak dekat sini. Dekat sini dah tempat buangan sisa dunia barang-barang fast fashion. Sambung next video.